Antara topik yang kami pilih dalam isu semasa dan cabaran masa depan adalah kemunculan China dan India sebagai kuasa baharu ekonomi dunia. Pengenalan bagi topik ini adalah China dan India dikenali sebagai negara superpower masa depan dalam ekonomi dunia. Hal ini kerana kedua-dua negara ini memainkan peranan sebagai pengeluar, pesaing dan menyediakan tenaga manusia yang handal. Oleh itu, China dan India akan membentuk kembali ekonomi dunia. China dan India juga mendorong kepada kegelisahan dan perdebatan mengenai persaingan global Amerika dan negara-negara maju yang lain di masa hadapan. Saya akan menerangkan tentang faktor kemunculan kuasa baru China. Yang pertama adalah disebabkan kedudukan geografi. China terletak di Asia Timur dan memiliki kedudukan geografi yang sangat strategik yang mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Negara ini terletak berhampiran dengan negara-negara besar lain seperti India, Rusia dan negara-negara di Asia Tenggara, serta memiliki akses yang mudah ke Laut China Timur dan Laut China Selatan yang merupakan laluan perdagangan utama. China juga mempunyai sumber alam semula jadi yang banyak dan pelbagai seperti kawasan pertanian subur di lembah Sungai Yangtze dan Sungai Kuning. Yang kedua adalah disebabkan kepadatan penduduk dan demografi. China mempunyai populasi yang sangat besar, iaitu lebih daripada 1.4 bilion orang. Kepadatan penduduk ini memberikan China tenaga kerja yang sangat banyak dan murah yang menjadi asas utama dalam membangunkan sektor perindustrian negara. Selain itu, China juga memiliki pasaran domestik yang sangat besar yang mampu menarik pelaburan dan mempercepatkan pertumbuhan sektor perkhidmatan, pembuatan dan teknologi. Demografi China yang muda turut menyumbang kepada daya saing tenaga kerja yang tinggi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah disebabkan kepesatan kegiatan perindustrian. Sejak awal 1980-an, negara ini telah mengalihkan tumpuannya kepada pengeluaran industri dengan memperkenalkan pelbagai reformasi dalam sektor perkilangan dan teknologi melalui pelaburan dalam infrastruktur, teknologi dan pendidikan. China telah berjaya menjadi pusat pengeluaran global. China kini adalah pengeksport utama pelbagai produk seperti elektronik, tekstil dan perabot. Seterusnya, faktor yang keempat adalah adanya lumbung emas dan sumber alam. China kaya dengan sumber alam semula jadi termasuklah mineral berharga seperti emas, perak, bauksit dan arsenik. Ini telah memberikan negara ini kelebihan dalam pengeluaran dan perdagangan logam berharga ini yang merupakan salah satu sektor penting dalam ekonomi global. Selain itu, China juga merupakan pengeluar utama banyak bahan mentah lain yang diperlukan dalam industri teknologi seperti nadir bumi yang memainkan peranan penting dalam sektor pembuatan peralatan elektronik dan teknologi. Yang kelima adalah disebabkan adanya dasar pintu terbuka. Dasar pintu terbuka yang diperkenalkan pada akhir 1970-an di bawah kepimpinan Deng Xiaoping. Dasar ini membuka peluang untuk pelaburan asing dan perdagangan antarabangsa dengan mengurangkan halangan bagi syarikat asing untuk melabur dan menjalankan perniagaan di China. Melalui dasar ini, China menarik pelaburan asing langsung iaitu FDI dalam sektor perindustrian dan teknologi yang dapat membantu mempercepatkan proses pembangunan ekonomi. Dengan membuka pintu kepada perdagangan bebas dan memodenkan ekonomi, China berjaya menarik syarikat-syarikat global untuk menjalankan perniagaan di sana. Yang terakhir adalah disebabkan usahawan China berani melabur di luar negara. Usahawan China juga mempunyai sikap yang berani dalam melabur di luar negara yang seterusnya membantu memperkukuhkan kedudukan China dalam ekonomi global. Melalui pelaburan asing langsung, banyak syarikat China telah mengembangkan operasi mereka di luar negara, terutama dalam sektor-sektor seperti teknologi, infrastruktur dan sumber daya alam. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kemunculan China sebagai kuasa ekonomi dunia. Yang pertama adalah jangkaan pihak luar. Banyak pihak menjangkakan China akan mengatasi Amerika Syarikat AS sebagai kuasa ekonomi terbesar dalam 10 hingga 20 tahun akan datang.
disebabkan oleh pertumbuhan pesat ekonomi China, terutamanya dalam pembuatan, teknologi dan perdagangan global. Bank Dunia meramalkan China akan menjadi ekonomi terbesar menjelang 2025, berikutan perkembangan pesat keluaran dalam negara kasar KDNK negara itu, serta kemajuan dalam sektor teknologi dan pelaburan infrastruktur. Yang kedua adalah jumlah penduduk. China mempunyai populasi yang terbesar di dunia dengan lebih daripada 1.5 bilion penduduk pada September 2019, mewakili kira-kira 18.59% daripada jumlah penduduk dunia. Keadaan ini memberikan China kelebihan dalam tenaga kerja yang banyak dan murah yang menyokong sektor perkilangan dan industri negara. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, China juga mempunyai pasaran domestik yang sangat luas yang menjadikannya pusat penting bagi pengeluaran dan penggunaan barangan. Yang ketiga adalah pemerintahan Deng Xiaoping dan reformasi ekonomi. Pada tahun 1979, di bawah kepimpinan Deng Xiaoping, China melaksanakan reformasi besar dalam sektor ekonominya. Deng Xiaoping memperkenalkan sistem ekonomi pasaran bebas yang memacu pertumbuhan ekonomi negara dengan pesat. Beliau mengalihkan China dari sistem ekonomi sosialis yang ketat kepada ekonomi yang lebih terbuka dengan memberi ruang kepada pelaburan asing, perusahaan swasta dan penglibatan sektor kapitalis. Antara langkah penting yang diambil termasuklah pengenalan bursa saham, penumbuhan kawasan industri bebas dan penggalakan sektor ekspor yang semuanya membantu meletakkan asas untuk kemajuan ekonomi China. Faktor kemunculan kuasa ekonomi dunia bagi India adalah yang pertama, mempunyai sumber alam. India kaya dengan berbagai sumber alam yang membantu merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Antara hasil galian yang terdapat di India termasuklah bauksit, kromit, arang, biji besi, batu kapur, petroleum dan biji timah. Selain itu, India juga mempunyai hasil pertanian yang melimpah seperti beras, gandum, kapas, biji minyak dan teh. Kekayaan sumber alam ini menyumbang kepada pembangunan industri, memperkukuhkan ekonomi domestik dan meningkatkan lagi potensi ekspor India ke pasaran global. Yang kedua adalah mempunyai tenaga kerja yang ramai. Dengan 1.3 bilion penduduk, India adalah negara terpadat kedua di dunia selepas China. 65% daripada penduduk India berumur di bawah 35 tahun yang memberikan negara ini tenaga kerja muda yang sangat besar dan aktif. Ketersediaan tenaga kerja yang ramai dan kos buruh yang rendah menjadikan India destinasi menarik bagi pelaburan asing, terutamanya dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. Tenaga kerja muda ini juga dijangka akan meningkatkan persaingan dalam pasaran pekerjaan sekaligus meningkatkan daya saing perniagaan. Yang ketiga adalah penglibatan dalam perindustrian. India memainkan peran yang besar dalam perindustrian, terutamanya dalam bidang pembuatan kereta, simen, kimia dan peralatan elektronik. Selain itu, negara ini juga terlibat dalam penghasilan pemprosesan makanan yang dipacu oleh hasil sumber alam yang luas. India turut terlibat dalam penghasilan jentera, perlombongan, petroleum, keluli dan tekstil yang menyumbang kepada pengembangan sektor perindustrian dan ekonomi negara. Faktor yang keempat adalah penglibatan dalam pertanian. 60% daripada penduduk India bekerja dalam sektor pertanian, menjadikannya sektor yang penting dalam ekonomi negara tersebut. Hasil pertanian utama India termasuklah beras, gandum, kapas, rami, tebu dan ubi kentang. Keupayaan India dalam menghasilkan pelbagai produk pertanian memberi manfaat kepada kedua-dua sektor, domestik dan ekspor, serta memperkukuhkan kedudukannya dalam pasaran global. Yang terakhir adalah mendapat bantuan dari blok Asia. Di bawah kepimpinan Narendra Modi, India mengamalkan dasar pandang timur yang kemudiannya diperluas ke dasar tindak timur untuk mengukuhkan hubungan dengan negara-negara Asia. Modi yang pragmatik berjaya menjadikan India sebagai pemain strategik utama di Asia,
memanfaatkan hubungan erat dengan negara-negara Asia. Kerjasama maritim antara India dan negara-negara Asia di Lautan Hindi menjadi asas bagi meningkatkan keselamatan serantau. Modi juga menekankan persamaan budaya dan agama antara negara-negara Asia. Daripada faktor-faktor yang telah saya bentangkan tadi, maka muncullah India sebagai kuasa ekonomi dunia. India mempunyai tenaga kerja yang besar, iaitu lebih daripada 509.3 juta orang. Sebanyak 60% daripada tenaga kerja ini bekerja dalam sektor pertanian dan industri berkaitan, manakala 28% bekerja dalam sektor perkhidmatan yang berkembang pesat dan 12% lagi dalam perindustrian. Pembahagian sektor kerja ini membantu memperkukuh ekonomi India dengan memberi tumpuan kepada sektor utama dari pertanian hingga perkhidmatan dan pembuatan. India memiliki sekumpulan besar tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan fasih dalam bahasa Inggeris, menjadikannya destinasi penting bagi penyumbaran luar iaitu outsourcing. Banyak syarikat multinasional memilih India sebagai pusat operasi mereka untuk perkhidmatan IT, kewangan dan khidmat pelanggan. Keupayaan ini juga menarik pelaburan asing dan menjadikan India sebagai destinasi popular untuk pelancongan. Yang ketiga adalah aktiviti pertanian di India, termasuklah pengeluaran beras, gandum, biji minyak, kapas dan ubi kentang yang menyumbang kepada 28% kepada KDNK mereka. Walau bagaimanapun, sektor perkhidmatan telah berkembang pesat menyumbang sekitar 54% kepada KDNK, terutamanya dalam bidang teknologi maklumat, kewangan dan perdagangan elektronik. Sektor perindustrian pula menyumbang sekitar 18% daripada ekonomi dengan fokus kepada pembuatan kereta, kimia dan barang elektronik. Yang terakhir adalah India terlibat dalam beberapa industri utama seperti pembuatan kereta, simen, kimia dan elektronik. Negara ini juga menjadi pengekspor utama tekstil, barang kemas dan hasil kejuruteraan yang mendapat permintaan tinggi di pasaran antarabangsa. Selain itu, India mengimport minyak mentah, jentera, baja dan kimia yang diperlukan untuk menyokong aktiviti industri dan pertanian negara. Saya sudah menerangkan tentang kemunculan China dan India sebagai kuasa ekonomi dunia. Bagaimana pula faktor kepada Malaysia? Saya akan menerangkan tentang faktor kepada Malaysia dari segi perdagangan. China telah menjadi rakan dagang utama Malaysia dengan kedua-dua negara mengalami hubungan perdagangan yang semakin berkembang. Kemunculan China sebagai ekonomi terbesar kedua dunia memberi Malaysia peluang besar untuk mengembangkan ekspor ke pasaran China yang sangat besar dan terus berkembang. Produk utama Malaysia yang diekspor ke China termasuklah elektronik, minyak sawit, getah, produk kimia dan barangan perkilangan. China juga merupakan sumber import yang utama bagi Malaysia dengan barangan seperti bahan mentah, alat elektronik, mesin dan barangan pengguna sering diimport dari negara tersebut. Kestabilan dan kemajuan ekonomi China turut memberi Malaysia akses kepada sumber barang yang lebih murah dan berkualiti tinggi untuk keperluan industri domestik. Selain itu, China melalui Belt and Road Initiative (BRI) turut memberi peluang kepada Malaysia untuk mengembangkan perdagangan dalam sektor infrastruktur dan logistik. Projek-projek yang dilaksanakan di bawah BRI seperti pembinaan pelabuhan, jalan raya dan kereta api memberikan impak kepada kemudahan perhubungan dan kelancaran perdagangan antara kedua-dua negara. India telah memberikan peluang kepada Malaysia untuk mengekspor minyak sawit, produk pertanian dan barangan perkilangan. Permintaan India yang tinggi untuk barangan seperti makanan, tekstil dan bahan kimia memberi peluang kepada Malaysia untuk memperluas pasaran ekspornya ke negara ini. Di sisi lain, Malaysia juga mengimport pelbagai barangan dari India, termasuklah bahan kimia, produk farmaseutical dan tekstil. India dengan populasi yang besar merupakan pasaran yang berpotensi tinggi untuk produk-produk Malaysia, terutama dalam sektor yang berkaitan dengan gaya hidup dan keperluan harian. Kerjasama perdagangan antara Malaysia dan India juga semakin erat dalam bidang teknologi maklumat, di mana Malaysia mengimport perkhidmatan IT dan perisian daripada syarikat-syarikat India yang terkenal.
Ini turut membuka ruang untuk kerjasama dalam industri digital dan transformasi teknologi di Malaysia. Seterusnya, kesan kepada Malaysia dari segi pelaburan. China telah menjadi salah satu sumber utama pelaburan asing di Malaysia, terutamanya dalam sektor infrastruktur dan hartanah. Pelaburan langsung dari China melalui projek-projek besar seperti pembangunan pelabuhan, lapangan terbang dan landasan kereta api meningkatkan kapasiti infrastruktur Malaysia dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta memacu ekonomi domestik. Selain itu, sektor pembuatan juga menerima pelaburan daripada syarikat-syarikat Cina, terutamanya dalam industri elektronik dan teknologi yang menyokong sektor pengeluaran Malaysia dan menjadikan negara ini sebagai hub pembuatan yang penting. Bagi India juga, ia merupakan sumber pelaburan yang berkembang pesat di Malaysia, terutamanya dalam sektor perkhidmatan dan teknologi maklumat. Pelaburan dari syarikat India, khususnya dalam bidang teknologi, telah membantu Malaysia menjadi destinasi utama untuk pusat data dan sumber luar, iaitu outsourcing dalam sektor IT. Selain itu, syarikat-syarikat India juga melabur dalam industri farmaseutika, iaitu dikenali sebagai sumber ubatan dan pembuatan di Malaysia. Ianya dapat meningkatkan keupayaan pengeluaran dan penciptaan peluang pekerjaan. Baiklah, saya akan membentangkan mengenai kemunculan China dan India sebagai kuasa ekonomi baharu dunia dan bagaimana ia memberi peluang pembangunan yang semakin besar pada Malaysia. Sebagai dua negara yang semakin berpengaruh dalam ekonomi global, China dan India membuka banyak peluang dalam perdagangan, pelaburan, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor-sektor lain di Malaysia. Selama bertahun-tahun, kita telah mendengar tentang pentingnya infrastruktur dalam menggerakkan ekonomi. Terima kasih kepada China, projek-projek besar seperti jalan raya, pelabuhan dan lapangan terbang sedang dibangunkan melalui Belt and Road Initiative. Hal ini memberi peluang kepada Malaysia untuk mempercepatkan pembangunan dan menghubungkan bandar dan luar bandar dengan lebih efisien. Dengan pembangunan infrastruktur ini, bukan sahaja perniagaan akan berkembang, tetapi kita juga dapat mempercepatkan accessibility dan mobiliti masyarakat ke tempat-tempat penting. Hal ini dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat di seluruh negara. Seiring dengan kemajuan ekonomi, kelestarian adalah isu yang semakin penting. China dengan keupayaan mereka dalam tenaga boleh diperbaharui, membuka peluang untuk Malaysia mengurangkan kebergantungan kepada tenaga fosil dan beralih kepada sumber yang lebih mesra alam. Dengan kerjasama dalam teknologi tenaga hijau, Malaysia dapat mengurangkan jejak karbon dan membangunkan negara yang lebih mampan. India pula memberi sumbangan dalam sektor pertanian dan pengurusan sumber alam yang lebih lestari. Kerjasama dalam bidang ini membolehkan Malaysia lebih cekap dalam menggunakan sumber semula jadi tanpa mengorbankan alam sekitar. Ketika kita memikirkan pembangunan, kita sering terfikir tentang bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Tetapi bagaimana pula dengan kawasan luar bandar? Dengan kerjasama dengan China dan India, Malaysia dapat mempercepatkan pembangunan di kawasan luar bandar melalui infrastruktur dan peningkatan peluang pekerjaan. Dengan lebih banyak akses kepada pendidikan, kesihatan dan kemudahan asas, Malaysia dapat mewujudkan keseimbangan sosial yang lebih baik. Bayangkan sebuah negara di mana setiap warganya, tidak kira di bandar atau luar bandar, mendapat peluang yang sama untuk berkembang. Pada penghujung tahun 2019, dunia dikejutkan dengan kemunculan virus baharu yang dikenali sebagai SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Virus mula dikesan di Wuhan, China sebelum merebak dengan cepat ke seluruh dunia. Pada Mac 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik global. COVID-19 memberi impak yang amat besar terhadap kehidupan sosial
dan ekonomi dunia. Negara-negara di seluruh dunia, termasuk Malaysia, terpaksa melaksanakan sekatan pergerakan, lockdown dan penutupan sempadan untuk mengawal penularan virus ini. Di Malaysia, Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP dilaksanakan dengan tujuan membendung penyebaran virus yang mengubah cara hidup, cara bekerja dan cara berinteraksi masyarakat. Kesan pandemik ini tidak hanya terbatas kepada kesihatan awam, tetapi turut mengubah dinamika ekonomi, memperlambatkan aktiviti ekonomi global sehingga menyebabkan kemerosotan dalam sektor-sektor seperti pelancongan, peruncitan dan pengeluaran. Walau bagaimanapun, krisis ini juga membawa peluang bagi negara untuk beradaptasi dengan norma baharu dan menggerakkan sektor-sektor tertentu seperti teknologi digital, perkhidmatan kesihatan dan perdagangan dalam talian. Kemudian, bagi aspek perubahan ekonomi, pandemik COVID-19 telah memberi kesan besar kepada ekonomi global termasuk Malaysia. Sejak penularan virus ini, kerajaan terpaksa melaksanakan pelbagai sekatan pergerakan dan langkah kawalan bagi mengekang penyebarannya. Walaupun langkah ini penting untuk kesihatan awam, ia juga memberi kesan besar terhadap sektor ekonomi. Akibat daripada pandemik COVID-19, Malaysia mengalami kemelesetan ekonomi di mana banyak syarikat terpaksa menghentikan operasi atau mengurangkan tenaga kerja mereka. Hal ini menyebabkan kadar pengangguran meningkat dengan ketara, terutamanya dalam sektor pelancongan, perhotelan dan peruncitan. Ramai pekerja kehilangan mata pencarian dan perniagaan kecil menghadapi kesukaran untuk bertahan. Selain itu, pandemik juga mengubah cara perniagaan dan pekerjaan beroperasi. Kita dapat melihat peningkatan yang ketara dalam penggunaan teknologi digital, di mana ramai peniaga beralih kepada platform e-dagang seperti Shopee dan Lazada, manakala perkhidmatan penghantaran makanan menjadi semakin popular. Dalam dunia pekerjaan, konsep bekerja dari rumah atau work from home menjadi norma baharu dengan penggunaan aplikasi digital seperti Zoom dan Microsoft Teams meningkat secara mendadak. Walaupun pandemik membawa banyak cabaran, ia juga mempercepatkan transformasi digital dan inovasi dalam pelbagai industri. Syarikat dan kerajaan mula melabur dalam pendigitalan untuk memastikan operasi dalam pelbagai industri. Untuk memastikan operasi dalam pelbagai industri ini lebih efisien, termasuk penggunaan teknologi, automasi dan kecerdasan buatan. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 telah mengubah lanskap ekonomi Malaysia secara drastik. Oleh itu, penting untuk kita memahami perubahan ini dan mengambil langkah yang sesuai bagi memastikan Malaysia dapat bangkit semula dengan lebih kukuh dalam era pasca pandemik. Jadi, aspek perubahan ekonomi yang pertama merupakan penurunan keluaran dalam negara kasar, KDNK dan nilai ringgit. Jadi pada tahun 2020, ekonomi Malaysia menyusut sebanyak 5.6% yang mencatatkan prestasi terburuk sejak krisis kewangan Asia pada tahun 1998. Kesannya, penutupan sektor ekonomi utama seperti sektor pelancongan dan perhotelan terpaksa dilakukan akibat penurunan dalam permintaan domestik dan antarabangsa yang ketara dan gangguan dalam rantaian bekalan global. Jadi, bagi aspek penurunan ketara dalam permintaan domestik dan antarabangsa, ia berpunca daripada sekatan perjalanan yang berlaku dan keputusan masyarakat yang bertindak untuk tidak melakukan perbelanjaan terhadap perkara yang bukan keperluan mereka seperti melancong kerana mereka panik terhadap pandemik yang sedang melanda dunia ketika itu. Akibatnya, syarikat pelancongan seperti AirAsia dan juga My Airlines kehilangan pelanggan secara drastik dan tidak dapat menampung kos operasi mereka. Dan gangguan dalam rantaian bekalan global pula, ia melibatkan industri pelancongan yang kerana industri pelancongan kita bergantung kepada bekalan dari pelbagai sektor, misalnya seperti bekalan barangan hospitality. Jadi disebabkan berlakunya sekatan terhadap perdagangan, perniagaan tidak dapat beroperasi seperti biasa kerana mengalami gangguan logistik.
Jadi, industri pelancongan di Malaysia sebelum berlakunya pandemik merupakan salah satu penyumbang terbesar kepada ekonomi negara melalui bentuk pendapatan dan membuka peluang pekerjaan yang tinggi. Jadi, pendapatan yang dihasilkan merupakan melalui bentuk aliran duit masuk hasil daripada pelancongan oleh pelancong asing yang datang ke negara kita. Maka, peluang pekerjaan yang banyak dapat diwujudkan kepada individu yang memerlukan, tidak kira untuk rakyat tempatan atau warga asing yang membantu untuk menaik taraf kualiti ekonomi negara. Aspek perubahan ekonomi yang kedua merupakan sektor-sektor terjejas. Akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan penjarakan sosial, banyak sektor yang bergantung kepada pelanggan fizikal terjejas. Misalnya, kedai runcit dan juga restoran-restoran yang tidak menggunakan platform e-dagang. Jadi, ketidakupayaan untuk beroperasi menyebabkan banyak syarikat terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja yang seterusnya mengakibatkan penaikan kadar pengangguran. Jadi, pengurangan tenaga kerja terpaksa berlaku akibat daripada kegagalan syarikat untuk beroperasi kerana telah terjejas dan terpaksa untuk memecat sesetengah pekerja yang mereka tidak dapat tampung, dan kesannya terhadap mereka merupakan pekerja-pekerja tersebut terpaksa untuk hilang sumber pendapatan mereka. Jadi, kadar pengangguran di Malaysia telah mencecah 5.3% sebagai peningkatan ketara berbanding dengan kadar pengangguran sekitar 3.2% sebelum berlakunya pandemik. Jadi, kenaikan kadar pengangguran ini mempengaruhi kuasa beli rakyat dan memberi kesan kepada perbelanjaan sektor seperti peruncitan yang menyebabkan lebih banyak perniagaan terpaksa untuk menutup pengoperasian. Jadi, apabila direnungkan kembali, kesannya akan mendatang semula kepada sektor peruncitan kerana apabila sesebuah individu mula mengganggu dan tidak mempunyai kuasa beli, sektor peruncitan akan mengalami kerugian dan penurunan permintaan yang ketara. Jadi kesannya perniagaan terpaksa untuk ditutup. Kita akan beralih kepada aspek perubahan sosial. Jadi perubahan sosial melibatkan perubahan bagaimana pandemik COVID-19 telah mengubah cara hidup masyarakat dalam bersosial dan juga berinteraksi. Jadi sebelum pandemik, interaksi fizikal merupakan komunikasi terpenting dalam kehidupan seharian dalam hubungan sosial kita bersama setiap masyarakat. Namun, dengan berlakunya pelaksanaan penjarakan sosial, masyarakat terpaksa untuk beradaptasi dengan norma baru iaitu melalui platform dalam talian. Kesannya, kebanyakan aktiviti yang dulunya dilakukan secara fizikal seperti berkumpul bersama ahli keluarga atau sahabat kini dilakukan secara di alam maya yang mengehadkan segalanya. Norma baharu tersebut jelas dirasakan oleh masyarakat kerana alam maya memerlukan peranti untuk digunakan semasa berinteraksi, namun interaksi fizikal tidak memerlukan sebarang peranti. Jadi, walaupun norma baharu tetap memainkan peranan penting dalam menghubungkan kita semua, namun kesan jangka panjang terhadap hubungan sosial tetap memberi cabaran kepada masyarakat terhadap pelbagai aspek selepas tamatnya pandemik yang telah menggoncang perubahan dunia. Aspek perubahan sosial yang pertama merupakan penurunan kesihatan mental. Ketiadaan interaksi sosial yang telah menjadi terhad untuk berhubung dengan keluarga dan orang tersayang menimbulkan rasa kesepian dan kegusaran dalam diri mereka. Ketidakpastian ancaman masa depan dan kesejahteraan diri menjadikan mereka lebih terdedah kepada gangguan emosi yang berterusan. Jadi maksud kepada ancaman masa depan di sini merupakan persoalan yang berulang kali berada di fikiran masyarakat tentang jaminan bahawa mereka akan kebal daripada penyakit COVID-19 dan peluang yang dimiliki oleh mereka untuk kekal sihat sehingga masa harapan. Jadi, kesan terhadap penurunan kesihatan mental juga merupakan kesan perubahan kepada gaya kehidupan harian yang mengganggu segala rutin harian yang biasa dilakukan, yang menimbulkan rasa burnout dan gangguan emosi yang berpanjangan. Misalnya, katakan seseorang masyarakat itu sering keluar rumah pada pukul 7 pagi untuk melakukan aktiviti fizikal seperti jogging. Namun, disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda dunia, seseorang itu tidak dapat melakukan rutin harian mereka seperti biasa lagi dan mereka terpaksa berkurung di rumah. Juga,
Kehilangan atau ketidakpastian status pekerjaan yang mengganggu pendapatan individu juga dapat memberikan kesan yang besar kepada kesejahteraan mental kerana meningkatkan perasaan tidak berdaya untuk memahami dan berada dalam krisis ekonomi negara. Malahan, individu yang berada dalam krisis pendapatan ini juga akan berasa rungsing memikirkan tentang simpanan baki duit yang mereka ada untuk mengharungi kehidupan ketika itu. Aspek perubahan sosial yang kedua merupakan pendidikan yang mencabar. Peralihan kepada pembelajaran dalam talian mempengaruhi pelajar secara keseluruhannya. Jurang digital telah mewujudkan ketidakseimbangan dalam peluang pendidikan antara pelajar yang datang dari latar belakang ekonomi yang berbeza. Latar belakang ekonomi yang berbeza yang dimaksudkan di sini merupakan sesetengah pelajar berasal daripada latar belakang ekonomi daripada kawasan perumahan bandar, manakala sesetengah pelajar pula berasal daripada perumahan latar belakang luar bandar di mana akan mendapat sedikit gangguan kepada akses internet dan juga akses kepada pembelajaran secara digital ketika itu. Jadi, murid-murid dan guru-guru kehilangan pelbagai peluang untuk membentuk kemahiran dasar siar diri murid ke arah maksimum ketika pandemik COVID-19 ketika itu. Malahan, setelah sesi persekolahan kembali dibuka di mana berasalnya daripada pembelajaran berasaskan digital yang beralih kepada bersemuka semula, masih terdapat kekangan dengan peraturan yang ketat seperti kewajipan untuk memakai pelitup muka dan penjarakan sosial yang memberi kesan ketara kepada kesejahteraan mental dan emosi mereka kerana setengah murid, terutamanya murid sekolah rendah, akan berasa lemas ketika memakai pelitup muka selama berjam-jam dan ketika belajar yang akan menyukarkan proses pembelajaran mereka dan menyukarkan guru untuk memastikan proses pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar sambil mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jadi, sebelum kami meleburkan tirai, kesimpulannya di sini, pandemik COVID-19 telah mengubah kehidupan setiap individu yang membawa cabaran besar dalam proses penerimaan akibat besarnya impak yang telah melanda dunia dan yang telah ditinggalkan kepada dunia. Jadi pandemik COVID-19 yang melanda dunia telah menunjukkan kelemahan dalam sistem sosial dan ekonomi negara kita. Ketidakpastian ekonomi yang berterusan telah meningkatkan tekanan kewangan dalam diri setiap isi rumah yang membawa kesan negatif kerana telah mengganggu kesejahteraan mental secara berterusan dan perubahan sosial pula dalam kehidupan telah memberikan kesan yang mendalam terhadap perkembangan sosial dan emosi seseorang individu.